Okay, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Okay, hari pun baru habis jogging ni. Okay, dah pukul 1 lebih. Orang sibuk pergi cari baju raya apa semua bagai lepak-lepak. Tapi aku sibuk nak jogging. Tapi tak apalah, gunakan kesempatan apa yang ada. Sebab aku cuma free time malam je sebab aku memang busy yang kerja. So, macam mana korang puasa okey ke? Okay, dah sampai ke apa yang korang nak? Dah dapat cut sugar ke, cut apa ke? Semua okey ke? Okey. Tak apa, kalau tak achieve lagi tak apa. Lepas aku cakap lepas nanti mungkin korang let's fokus lagi dan mungkin boleh fokus lagi heavy lah untuk kesihatan ataupun nak diet korang. So tapi jangan lepas puasa ni korang pergi bantai lagi kan. Apa nak je korang macam nak cut tu, nak cut ni, nak diet tu, diet ni. Dah lepas raya tala gila babi kan. Makan rendang lah, makan lemak. Maklum open house banyak. Okay guys, tu je nak sembang korang. Aku pun alhamdulillah itulah. Resolusi nak raya dah. Tapi aku sibuk pergi jogging. Tak, aku tak feel raya. Mungkin dah tua ni kau tak kisah pasal raya. Okay, tak kisahlah. Mungkin raya ni untuk orang muda, untuk orang kanak-kanak. Dan kita ni dah umur yang tak kisah pasal raya. Okay guys, itu je aku sembang korang. Apa-apa jaga diri. Okay, jangan lupa diet. Jangan bantai apa-apa pula nanti lepas puasa ni nanti dah elok puasa ni, dah boleh cut tu, cut ni, dah boleh dapat cutting tu, cutting ni. Lepas raya, lepas puasa habis entah promo, habis janam diet korang. Okay, guys. Assalamualaikum.